tak terfikir kenapa hari ini umat Islam kena sepak macam bola, tapi tak ada tempat siapa yang kita nak mengadu. Kita ada hampir lebih 50 buah negara, tetapi kita macam rasa yatim. Tak ada tempat kita nak bergantung harap. Hampir 100 tahun yang dulu benda ni mustahil, sebab kita ada perisai. Empire Osmaniyah 600 tahun jadi bos besar dunia, dari Eropah sampai ke Yaman. Kalau seorang muslimah yang dihina di hujung dunia, satu armada perang gerak serta-merta. Tetapi hari ni perisai itu dah hilang. Macam mana kuasa yang pegang kunci dunia boleh runtuh sekelip mata? Siapa gunting dalam lipatan? Dan sepanjang Ramadan ni aku nak bongkarkan sejarah brutal dan jarang kita dengar dalam siri Penjatuhan Osmaniyah. 30 hari kita bedah macam mana maruah kita dicuri, dan kita mulakan esok dengan punca paling halus dari barat, Revolusi Perancis. Macam mana idea kebebasan menjadi racun yang membunuh kita dari dalam. Zas!